Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir saya punya kelas hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian matematik kita. Baik, sebelum tu kita mulakan dengan doa Fatihah. InsyaAllah kita akan mula sedekah doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan syakirin hamdan na'amahu wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi iman wa amitna bi iman wa ahyina bi iman wa adkhilna al-jannata bi iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. InsyaAllah macam biasa kelas kita akan mulakan dengan semak homework. Kita ni sampai 10 kan. Terima kasih. Wah, Syakir siap homework saya. Tahniah Syakir Tak apa. Memang ialah sebab saya tak suruh saya soalan kan. Tak apa. Nanti latihan awak tajuk. Tajuk tak tulis. Sebab maksud saya praktiskan diri you. Nanti kan awak nak ulang kaji awak terlupa apa benda latihan awak buat ni. Rashidin tak apa. Salah tak apa. Salah faham. Tak apa, ni salah faham saya buat saya buat ni tak siap latihan. Nanti balik buat Dia latihan dia mudah. Berapa bulan? Tak apa, awak tak datang. Balik sama okey tajuk dah bagus lah. Jatuh pen. Adli bersama dia. Baik, insyaAllah berganjak kepada mata pelajaran yang seterusnya itu. Buka muka surat 71 bab 3. Baik. Sebelum ni kita dah belajar tentang nak buat kata-kata penafian, betul? Apa itu akas, apa itu songsangan, apa itu kontrapositif. Hari ini kita akan masuk subtopik 3.2 iaitu hujah. Apakah yang masuk dengan hujah? Ini standard pembelajaran kita. Warna biru ni menerangkan maksud hujah dan membezakan deduktif dan hujah hujah deduktif. Satu topik ni kita akan tentang hujah. Kita akan membezakan induktif dan deduktif. Apa itu induktif? Apa itu deduktif? Penjelasan dia ada kat bawah nanti. Baik, sebelum tu kita baca dialog ni. Dia ada dua orang pelajar lah. Satu Suhaimi, satu Mutu. Yang pakai beg warna oranye ni adalah Mutu. Yang ni adalah Suhaimi. Maka Suhaimi berkata kepada Mutu. Mutu berkata kepada Suhaimi. Ni Mutu lah. Saya pun keliru. Ni Mutu. Patut tak dialog. Nama saya Mutu kan. Baik, jika Suhaimi menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu. Tiba-tiba Suhaimi membalas, Mutu, dengan badan agak sedikit bengkok. Mutu, Puan Sharifah tidak akan puji saya. Daripada pernyataan ni kita boleh buat satu kesimpulan.
Kesimpulannya kita tak boleh baca lah kan. Dia suruh buat kita kesimpulan. Maka daripada perbualan di atas, apakah kesimpulan yang anda boleh buat? Adakah Suhaimi telah menyiapkan kerja rumah matematik dia? Tak siap. Sebab dia kata mutu Puan Syirifah tidak akan puji saya. Itu konklusi dia. Awak boleh faham. Proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan dikelas sebagai penghujahan. Hujah boleh terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Premis merupakan satu pernyataan yang memberikan informasi sebelum satu kesimpulan dibuat, dan kesimpulan merupakan satu kesudahan pendapat atau keputusan. Suatu hujah ringkas biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya dua premis dan satu kesimpulan. Apa tu premis? Nanti awak tengok apa tu. Ada premis satu, premis dua, ada kesimpulan. Baik. Ini dan sangat minta. Ini ya. Baik. Ni muka surat yang ke apa seterusnya? Yang ke-72. Hasil daripada rangsangan minda 4 didapati bahawa pernyataan khusus yang pentaknya yang khas merujuk sesuatu kes tertentu. Itu masuk khas. Pernyataan umum ialah pernyataan yang menerangkan suatu konsep secara menyeluruh. Jika saya buat satu analogi dalam kelas awak, contoh, saya kata Adli memakai baju warna biru, Akid memakai baju biru, Hafizi memakai baju warna biru. Itu khas. Dia merujuk kepada individu. Dia memang personal, peribadi lah macam tu. Tapi bila umum, saya mengatakan semua pelajar di hadapan saya memakai baju warna biru. Itu umum. Biasanya umum ni ada semua semudah tu lah. Semua rasanya kebanyakannya perkataan umum bermula dengan semua. Nanti awak akan tengok contoh-contoh dia. Ini lembaran aktiviti. Jadi saya nak awak baca dulu, dan kita akan buat sedikit aktiviti ini. Ya. Yang ni contoh ni. Aktiviti ni, awak rangsangan minda 5 ini, awak akan baca, yang ni buat individu dulu, kemudian awak akan salin ayat tu di dalam ini. Dari premis satu, kesimpulan, dan sujah. Dia dah bagi dah jadi sujah. Awak tinggal nak isi saja. Baik. Dia bagi satu contoh yang pertama. Baik. Contoh yang pertama ialah luas sebuah bulatan ialah pi J kuasa 2. J tu bermaksud jejari. Baik, alhamdulillah. Kita boleh recap balik. Bulatan A mempunyai jejari 7 cm. Kesimpulannya luas bulatan A ialah 154 cm kuasa 2. Macam mana dapat 154 kuasa 2? Cuba tengok kalkulator. Dapat tak? Bila tunjuk kat saya. Ada ni? Walau ai. Kata hang apa? Akid. Baik Akid. Terima kasih. Tanya. Sahabat, Akid dah buat. Apa ya? Nak budak. Sebentar. Tanya Akid. Akid tolong. Oi, alamak ai. Sebelum ni, jom. Kursi 2. Pai. Oh. Ni. Dapat? Di jawapan dia memanglah 1.53 poin. Ada yang tanya, cikgu, 1.53 itu 154. Yalah, dia bundarkan lah. 9 tu 0.9 dibundarkan jadi 154 lah. 1.53.9 dibundarkan 154. Baik. Awak dah nampak ah? Sekarang ni dia bagi contoh, tengok premis 1. Luas sebuah bulatan ialah pi J kuasa 2. Yang ini adalah umum. Kemudian kesimpulan dia. Kesimpulan luas bulatan A ialah 154 cm kuasa 2. Yang khusus. Kenapa khusus? Dia perkenalkan sesuatu karakter nama dia A. Jadi umum, khusus, maka dia maka ni adalah didaktif. Didaktif. Baik, aktiviti seterusnya saya nak awak buat dua saja. B dengan C.
Saya bagi lebih kurang 2 minit. Cuba tulis ayat tu semacam ni, lepas tu bulatkan ada umum ke khusus. 2 minit. Ni ayat. 2 minit je buat bingasi. Abang ada tulis dalam buku teks tak apa? Semua minit lagi. Laju tulis. Baik, jom kita bincang. Okey, B. Apakah ayat yang sepatutnya diletak kat sini? Itu adakah umum ke khusus? Umum, Pak. Bulat pada umum. Baik, kesimpulan dia adalah, yang sebelah dia pula, kesimpulannya ialah kotak ni patut tulis maka 17/6 itu adalah khusus. Mana? Yang tu umum khusus. Sama juga didaktif. C pula, apa yang patut diletakkan dalam kotak warna purple ini? Ayat apa? Inilah yang apa kita letak. Tak, maaf. Ini kan semua ni. Betul? Kesimpulan ni pula adalah betul. Yang ini umum ke khusus? Khusus. Yang ni umum. Khusus, umum, induktif. Nanti awak boleh sambung kat Omar lagi. Baik. Maka hasil daripada rangsangan Unit 5 didapati bahawa hujah didaktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Boleh, alhamdulillah boleh zoom. Hujah induktif ialah proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Walaupun ini dia kata boleh berdasarkan, ini datang dulu ke depan. Untuk yang permulaan, dia jangan keliru. Contoh dia kata ialah macam inilah. Hujah induktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan. Macam contoh awak, saya kenyang berdasarkan saya makan tengah hari tadi. Makna makan datang dulu ke kenyang datang dulu? Makan. Walaupun kata makan tu di belakang, saya kenyang sebab saya makan. Macam itulah kan. Sebab saya makan, makna makan dulu baru datang kenyang. Sama lah ingat ni. Jangan keliru Berdasarkan ni maksud dia mesti belakang datang dulu. Umum dulu baru khusus, induktif. Khusus dulu baru umum, induktif. Baik. Kita tengok contoh 16. Saya beri satu contoh tengok. Tentukan sama ada hujah berikut ialah didaktif atau hujah induktif. Ni. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah didaktif atau hujah induktif. Semua sudut tirus kurang daripada 90. Dia dah cakap semua dah gila. Semua. Jadi kita tahu itu ialah umum. Sudut PQR ialah sudut tirus. Dia sebut, dia memperkenalkan satu karakter individu yang dipanggil PQR. Maka sudut PQR kurang daripada 90. Kita tengok macam mana jawapan dia buat.
Ni penyelesaian dia. Dia perkenalkan satu ayat, dia panggil semua umum. Kesimpulan dia, maka sudut ada karakter yang baru, khusus. Bermaksud dia pernyataan khusus dibina berdasarkan umum. Betul, khusus datang dulu baru umum. Pernyataan khusus dibina berdasarkan umum. Tengok ini, khusus datang dulu, pernyataan khusus baru umum. Nampak? Khusus dibina berdasarkan umum. Umum datang dulu, umum datang dulu. Khusus dibina berdasarkan umum, makna didaktif. Betul kan? Baik, dapat contoh. Sekarang saya nak awak buat latihan. Mudah je. 1, 2 dan 3. Tak perlu saya soalan. Tulis tarikh hari ni, tulis ni apa, bincang dengan kawan sekejap. Lebih kurang 5 minit saya bagi. Mula sekarang. Kurang 5 minit tak apa. Bincang dengan kawan. Ini apa semua, deductive ke, induktif ke. Nanti kita nak dengar, kita nak saya akan panggil lah. Kita volunteer dulu. Kalau boleh saya bagi tips kat awak latihan ni, cuba awak buat kotak macam ni dulu. Boleh? Cuba buat. Buat kotak. Sebab permulaan tak apa. Permulaan ni biar kita banyak tulis. Nanti bila kita dah banyak tulis, biasa dalam exam, laju je. Tulis macam ni. Premis 1 kesimpulan, bawah tu apa. Nampak? Buat skema macam ni. Okey. Ayo, lebih kurang 5 minit saya bagi masa. 3 soalan je. Lepas tu saya akan panggil nama. Saya panggil nama 3 ni lah, Hafiz, Syakir, Rafif. Tulis jawapan apa. Tu terangkan je. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tulis cakap kat depan. Dah siap cakap kat depan, tu terangkan. Kalau dah siap, tulis ke depan. Tulis jawapan ni, lepas tu terangkan. Dia buat latihan, tips dia kan, memang kena macam tu tau. Kita kena salin skema bulat-bulat tu. Nanti bila dah waktu exam, tak apalah, yang penting dapat kita akan terbiasa buat jawapan skema. Biar banyak tulis sikit, tak ada masalah. Pakai pen baik. Alhamdulillah, semua dah pakai pen lah. Pakai pen Syakir, pakai pen. Biasakan pakai pen. Saya? 1 sampai 3. Jawapan macam tu. 1, 2, 3 je. Yang buat 1 sampai 3 ke seorang satu? 1, 2, 3. Lepas tu tulis depan jawapan apa, lepas tu terangkan berkawan. Dah siap ke depan. Kenapa induktif, kenapa didaktif.
Awak send soalan dulu kan. Tu. Nanti buat macam tu Adil buat kotak macam tu. Ni Akib buat kotak. Buat kotak. Nanti kat depan tu ayat awak tak boleh tulis kotak. Kotak tu tulis kat dalam buku je Nanti kat depan tu jawapannya. Tak lagi 2 minit depan ni tu jawapannya. Boleh? Ke depan terus jawapannya. Hafiz 1, Syakir 2, Rafif 3. Terus jawapan, lepas tu terang dengan berkawan. Kenapa dia induktif? Terus jawapan tu terangkan. Pakai yang mana-mana sama je. Orang hijau pun ada. Baik. Tunggu yang ni. Tunggu yang ni. Tak apa, cakap je jawapannya. Apa? Soalan pertama dapat jawapannya hujah didaktif. Kerana semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12 adalah umum. Dan 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 6, itu adalah khusus. Maka 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Itu kesimpulannya. Jadi jawapan dia hujah didaktif. Terima kasih Hafiz. Syakir. Kita buat soalan. Kuat sikit Syakir. Jawapan dia hujah didaktif sebab nombor 2 5 kuasa 2 X 53 sama dengan 5 kuasa 5 Kali bang, bukan X, kali. X 5 kuasa 3 dan 5 kuasa 3 X 5 kuasa 4 dan 5 kuasa 4 sama dengan 5 kuasa 7 5 kuasa 4 X 5 kuasa 5. Itu dia punya premis 1. Itu adalah umum khusus. Itu adalah khusus. Okey. Lepas tu dia punya kesimpulan dia, maka 5M X 5N
5M X 5N sama dengan 5M tambah N. Itu adalah Itu adalah umum. baik. Jawapan yang negatif. Terima kasih Syakir. 3 Rafif, last. Terakhir. Baik. Jawapan ketiga. Kuat sikit Syarifif. Jawapan ketiga adalah hujah induktif. Mana boleh dapat induktif kerana dia disusun dalam secara khusus. Mana khusus dulu. Okey, yang kedua, Dua yang marker ni ialah marker pola 2456 ialah ialah umum, umum. Makna umum dibina daripada dibina daripada khusus. Maka induktif. Betul kan? Umum khusus kan? Okey. Khusus. umum, Oh, khusus umum. khusus umum. Umum dibina daripada khusus. Baik. Terima kasih. Lepas ni latihan, contoh latihan yang saya tak beri, tapi awak nak tambah awak punya pemahaman dalam mana topik ni khusus je, buatlah sendiri. Buat sendiri, cek jawapan. Tak faham boleh jumpa cikgu. Betul? Baik. Kita nak berganjak pada subtopik yang seterusnya. Yang ni kita dah ni. Ke subtopik yang seterusnya ialah ini dia. Ini dah standard apa yang kita belajar. Subtopik yang masih dalam hujah lagi lah. Kita akan belajar yang baru, iaitu menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah sah itu munasabah. Awak dah belajar didaktif, induktif kan. Sekarang kita fokuskan untuk hujah didaktif dulu. Didaktif. Okay, baik. Bagaimanakah anda menentukan dan menjustifikasikan kesahan satu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah? Hujah didaktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk. 3 bentuk Ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan dia. Dari bentuk 1, semua A ialah B, C ialah A. Dia perkenalkan tiba-tiba tak? Semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Contoh, saya kata semua budak 4 Bukhari ialah budak matna. Hafiz budak 4 Bukhari. Hafiz ialah budak 4 Bukhari. Hafiz ialah budak 4 Bukhari. Maka Hafiz ialah budak matna. Nampak? Saya ulang Semua A budak 4 Bukhari ialah budak matna. Tiba-tiba dia kenakan C, Hafiz ialah budak matna. Kesimpulan dia, Hafiz C ialah budak Hafiz ialah budak 4 Bukhari. Kesimpulan dia, Hafiz ialah budak matna. Nampak idea? Senang kan? Okey, baik. Bentuk 2, jika P maka Q. P adalah benar, Q adalah benar. Okay, contohlah, jika Syakir lelaki, maka jika Syakir budak 4 Bukhari, maka Syakir lelaki. Syakir adalah budak 4 Bukhari, maka Syakir lelaki. Macam tu lah nampak Tapi hari ni saya nak kita fokus ni, kita try buat latihan bentuk 1 dulu. Ya. Betul dapat. Kita cuba. Senang tu. Contoh, satu hujah didaktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Awak akan tentu dia akan sama ada benda tu sah dan munasabah. Kalau tak sah, dia tak ikut bentuk ni. Munasabah baru betul jawapan ni. Faham? So dia kata suatu hujah didaktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Nanti tengok Premis 1, semua pelakon pandai menari. Jasmine ialah pelakon. Kesimpulan, Jasmine pandai menari. Ni bentuk 1. Semua pelakon, A pelakon ialah B menari. Tiba-tiba Jasmine C ialah pelakon A. Lepas tu Jasmine pandai menari. Nampak?
A ialah pelakon, B ialah nari. Jasmine ialah C. Jasmine ialah pelakon, Jasmine C. Jasmine ialah B, Jasmine ialah menari. Hujan di atas merupakan satu hujan yang sah sebab dia ada bentuk. Sah ni kena bentuk. Dia ikut bentuk atas tu, 1, 2 atau 3. Tapi walaupun kita tahu bahawa premis satu adalah palsu, sebab bukan semua pelakon pandai menari. Betul? Dia sah. Dia punya bentuk tu sah. Tapi dia munasabah tak? Betul ke? Logik ke tak? Tetapi hujah ini masih sah kerana hujah ini memenuhi bentuk satu. Bentuk satu. Seperti di atas. Tetapi hujah di atas adalah tidak munasabah kerana premis satu adalah palsu. Jadi jawapan dia ialah sah tapi tak munasabah. Faham tak? Yang paling cantik sah dan munasabah lah. Yang paling buruk mesti tak sah, tak munasabah. Tapi kalau yang okey dia sah tapi tak munasabah. Nanti kita tengok contoh bawah ni. Ni kata hasil daripada rangsangan minda didapati bahawa hujah di atas tidak sah kerana tidak memenuhi ketiga-tiga bentuk deduktif yang sah. Ada lah. Contoh mana? Hujah di atas tidak sah. Ya. Hasil hujah di atas tidak sah kerana tidak memenuhi betul lah. Hujah di atas tidak sah kerana tidak memenuhi ketiga bentuk premis yang tidak menjamin. Ini mana ni? Note. Secara generasi, kesahan suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut, bukan berdasarkan kebenaran premis atau kesimpulan. Kesahan hujah di atas tidak sah, maka premis palsu. Baik, kita tengok contoh dia. Contoh. Okey, contoh ni adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Ini muka 70. Okey, kita tengok satu. Premis. Ini premis satu. Semua gandaan 6 ialah nombor genap. Semua gandaan 16 adalah nombor genap. Anda kat sini mana siapa A? A ialah 16. Gandaan 6 ialah A. B adalah nombor genap. Maka dikenalkan satu karakter yang baru iaitu C. 24 ialah gandaan 6. C ialah B. Premis 2. Manakah kesimpulan dia? C 64 ialah nombor genap. C ialah B. Nampak? Semua A ialah B. Tiba-tiba kenal waktu karakter baru C ialah A. Maka C ialah B. Baik. Kita tengok jawapan dia. Alamak. Sebab tu dia sah dan munasabah. Sebab apa dia sah? Dia memenuhi bentuk mana? Bentuk satu. Kenapa dia munasabah? Sebab apa? Okey, itu sah. Kenapa dia munasabah? Sebab apa munasabah? Sebab betul lah 64 ialah gandaan 16. Cuba bagi 64 bagi 16, dapat tak jawapan? Dapat tak jawapan genap? Dapat tak jawapan nombor bulat? Berapa? 4. Lepas tu 64 ialah nombor genap. Cuba 64 bagi dengan 2. Dapat tak nombor bulat? Dapat. Sebab tu dia sah dan munasabah. Dapat idea. B pula kita tengok. Premis 2. Lama akak ni. Ni pakai baju apa? Macam baju Sarawak. Baik. Premis 2 B. Alamak. Bismillah. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Nampak? Semua bola keranjang adalah A. Sfera adalah B. Maka dia perkenalkan satu watak iaitu C ialah A. Bumi berbentuk sfera. Tapi kat sini nampak tak pelik? Sepatutnya tengah-tengah ni apa? Bumi berbentuk bola keranjang lah A. Nanti waktu kenapa jawapan dia. Faham? Okey Nampak tak pelik? Sepatutnya okey. Lepas tu kita baca bumi bentuk sfera. Tiba-tiba bumi ialah bola keranjang.
Okay, kita sekarang ni kita petikaikan dia punya kelogikan dia, letak tepi dulu. Kita tengok struktur dia. Sama tak dengan bentuk 1, 2 atau 3? Saya ulang. Bola keranjang ialah A. Sfera ialah B. Bumi ialah C. Sepatutnya bumi berbentuk bola keranjang. Sepatutnya betul. C ialah A, tapi kes ni tempat C ialah B pula. Dan sepatutnya bawah ni ialah C sama dengan B. Bumi ialah bola keranjang. Sepatutnya bumi ialah berbentuk sfera. Sebab tu jawapan dia tak jawapan dia. Tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk hujah reaktif yang sah. Kesimpulan adalah palsu. Nampak? Dari 1, 2, 3. Makna 1 tu memula ialah A, semua A adalah B. C ialah A, kesimpulan dia C ialah B. Baik dia. Kita buat dua yang kedua. Okay. Kita buat latihan sekejap. Ni C sekejap. C ialah bentuk Baik, C. Ni jika Jika bentuk kalau jika maka dia sama ada bentuk 2 atau bentuk 3. Bentuk 1 mesti ada ayat semua. Nampak? Contoh. Jika A bukan sama dengan kosong, maka AX cos N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Premis 2, A sama dengan kosong, kesimpulan dia AX tambah BX tambah ialah ungkapan kuadratik. Tengok bentuk. Okey, sekarang ni jawapan dia ialah C ialah sah dan munasabah. Kita tengok C ni mematuhi bentuk berapa? 2 ke 3? C bentuk apa? 3 ke? Tengok. Jika P maka Q. P adalah benar, Q adalah benar. Jika P maka Q juga, bukan Q adalah benar, bukan Q adalah benar. 2. Mana ada perkataan bukan? Ada perkataan bukan tak? Kalau mana tadi? C kenapa saya cakap D saya cakap D kalau D salah tapi tak nak sabar. Tak apa. Saya tak cakap C, saya cakap C sepatutnya ni C. Baik tak apalah, kita buat latihan Kita buat latihan terus. Okey, saya nak buat latihan, cuba buat satu dulu. Okey, buka buku latihan, tulis praktis kendiri 3.2b, buat soalan satu dulu. Kita buat satu dulu. Lepas tu kita bincang. Soalan satu ni kalau saya bagi kurang 5 minit boleh? Okey. Lepas tu kita nak buat aktiviti last sekali. Lepas habis soalan ni, kita buat aktiviti. Besar tu saya kan. Puas tengok. Sikit. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Dah. Dah siap ke? Oh, laju dah siap. Dah siap? Bagus. Dah siap kan? Bagi kita buat aktiviti sikit. Kita buat aktiviti fun-fun sikit lah hujung ni. Nanti homework saya bagi siap-siap sebelum saya lupa. Homework saya buat latihan. Buat praktis sendiri 3.2B. Semua tak banyak pun, 10 soalan je. Siapa tahu awal Dah dapat? Hafiz orang lain? 2 minit lagi. Hafiz dah, Hafizi dah, Akid, Adli. Lepas ni Adli duduk sini, Adli, Hasan dah ni kan. Ni Hasan awal duduk sini je boleh. Tapi itu biarlah kosong sikit. Seminit lagi. Cuba fikir dulu. Sebelum dapatkan jawapan daripada saya, cuba buat dulu. Betul. Sebab dia kata sah dan tidak betul kerana premis 1 tidak benar. Betul lah. Betul. Premis 2 betul. Premis 3 betul lah. Salah tak? Sebab yang tak betul tu premis 1 dan kesimpulan. Betul lah. Baik, okey, jom bincang jawapan. Bismillah, mari kita buat aktiviti ni. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Baik, kita tengok dia punya struktur tu. Yang ni adalah bentuk berapa? Bentuk kita tengok kan, sebab saya dah salin soalan. Bentuk 1. Oh, nampak? Kita pakai pen warna hijau. Warna hijau pen ni. Baik, kita tengok semua gandaan 5. Gandaan 5 ialah A ke B ke C? A. Ialah gandaan 10 ialah B. Maka dia perkenalkan satu karakter 35 iaitu C. Kalau ikut tu C ialah A. Betul? Ni A betul ke? Betul nampak tu? A nampak? A sama dengan A. Lepas tu C ialah B. Ni betul C. C lah ni. Ni C. Kan C dua-dua ni. Gandaan 10 ialah B. Betul ke B? Tu sama dengan B. Nampak B. Maka dia sah. Sah. Tapi ada kali munasabah. Kenapa dia tak munasabah? Ada. Kalau dia pen merah bagus lah. Dakwat merah ada pen tadi kan. Dakwat ada. Tak apa, bismillah, kita bersyukur apa yang ada. Sebab apa tak munasabah? Sebab betul ke semua gandaan 5 adalah gandaan 10? Tak, dia dah bagi contoh, dia dah bagi tulis saja. Mana ni? Bagus buku teks ni. Bismillah ni. Ayat pertama, betul ke semua gandaan 5 ialah gandaan 10? Ni. Tu tunjukkan saya ini mana gandaan 5. Okey, dia kata semua gandaan 5 ialah gandaan 10. 5 gandaan 5 betul? 5, 15, 25, 35.
5 ni keadaan 10 ke? Tak. Apa masuk keadaan 10 Adili? Apa masuk keadaan 10? Benda yang boleh bagi dengan 10, tak apa sifar 10. 10, 20, sifar 10, 30, 40, 50. Tu. 5 bukan sifar 10. Sebab tu A salah. Betul. B betul lah 35 keadaan 5 sebab 35 ni boleh dibahagi dengan 5, dapat nombor 7 lah. Betul kan? 35 bagi 5 dapat 7. Jadinya betul dia kata 35 ialah keadaan 10. 35 keadaan 10 ke? Yang dekat dengan 10 ialah 10, 20, 30. Betul. Jadi jawapan dia, kalau jawapan panjang, jawapan belakang dia saya tadi, dia sah. Tapi tak munasabah sebab premis satu dan kesimpulan dia adalah tidak sah. Boleh? Jom kita buat aktiviti. Baik. Kita ada berbaki lebih kurang 15 minit lagi insya-Allah. Oh lama, semua kertas saya keluarkan. Happy sangat saya ni. Pilih. Kita bagi warna lah. Pilih. Biru. Awak akan dapat sekertas. Warna hitam boleh tulis tak? Takut salah tulis tak Saya nak awak tulis kan, kita main game. Kita game yang mudah. Kita nak main game didaktif dan induktif. Ini saya nak main game yang mudah-mudah lah. Game induktif. Saya nak awak reka ayat macam ni. Kan? Reka ayat. Lepas tu saya nak kawan awak tentukan sama ada tu induktif atau didaktif. Reka apa ayat, tapi ayat tu mesti berkaitan dengan sekolah kita. Faham? Pakai pen. Tu dia bawa contoh awak buat contoh macam ni. Contohlah ayat saya bagi kan. Cikgu Muaz baik, Cikgu Azni baik, Ustaz Muja baik. Tiba saya kata semua guru-guru maternah baik. Itu induktif ke didaktif? Induktif. Sebab keputusan umum dibuat berdasarkan khusus. Kita main game. Awak apa? Cuba buat untuk berdasarkan sekolah. Jangan sebut nama awak pula. Saya akan bagi jawapan siapa buat paling kreatif. Saya baca ya, saya tak terfikir nak buat ayat ni. Kat sini kat tangan saya ada 5 highlighter SpongeBob. Saya suka beli highlighter guys. Mana daripada berapa orang? 3, 4, 5, 6, 7 Maka 5 orang akan dapat. Saya bagi lebih kurang 5 minit. Buat benda yang kreatif. Yang saya tak terfikir macam mana boleh buat ayat ni. Jangan pening sangat. Kan pening sangat aku, pening nak baca. Saya pun pening nak baca. Tak pun tak kreatif benda yang lawak lah. Fun lah. Kita fun ni hujung ni. Fun je. Susah pula nak masukkan dalam ni. Wah. Alamak, tersabut. Tak ada rezeki tadi. Letak kat sini. Yang kreatif kan. Fun, kita dah lawak-lawak sikit lah.
5 yang terpaling lawak saya akan bagi. Ramai ni boleh dapat. Yang tak dapat jangan kecil hati. Ini besar-besar sikit lah abang weh. Biasa dia baca. Oh, besar tu. Nanti awak akan swipe semua kawan tau. Lepas tu tulis nama siap-siap kat tepi. Siapa yang buat soalan tu? Tulis nama. Adli ke, Kak Akid ke, tulis kat bawah yang buat soalan tu. Besar-besar sikit kawan-kawan nak baca. Cepat lagi 2-3 minit lagi. Nanti nak check jawapan lagi, nak bagi hadiah lagi. Kita ada kurang lagi 10 minit lagi. Lagi 10 minit lagi. Cepat sikit. Deka jawab sikit. Kelas 4 Bukhari bersih. Kelas 5 Bahaki bersih. Kelas 5 no bersih. Conclusion dia semua kelas dalam Mahat Tafiz bersih. Apa contoh? Tak apa, semua budak asrama kacak. Adli budak asrama. Contoh lah, lawak lah sikit kan. Kita tengok siapa paling kreatif. Dua. Matematik ni sebenarnya seronok tau. Kalau kita memang macam ni lah. Saya ingat saya belajar di GRIMAT tu. Lepas habis kelas je, algebra ke apa, kawan saya akan bagi, kita akan main reka-reka soalan. Bukanlah hari-hari, ada masa lah. Seronok lah. Seminit lagi. Lepas tu kita nak siap soalan pula. Jangan lupa tulis nama. Dah siap? Hafiz orang start lagi. Cepat. Macam nak main kalau tak ada siap memang awak out lah. Cikgu Muaz sado, Cikgu Aziz sado, Ustaz Cikgu Hana sado. Contoh. Cepat sikit. Bagus. Tulis sikit. Kalau siapa yang tak siap, dia terkeluar dari permainan ni. Dia tak boleh main. Setakat ni baru Hafiz orang siap. Tulis nama kat bawah. Sebab tu paper awak. Maknanya kalau pen awak buat. Nama simple dia Rashidin. Cepat. Kita ada lebih kurang 7-6 minit lagi. Dah. Kalau tak terkeluar tak boleh main lah. Kalau tak semua dapat idea. Okey, siapa dah siap swipe. Okey, terus jawapan. Baru 2 orang dah siap. Baru 2 orang dapat hadiah. Saya tak ada masalah ni lebih. Kalau tak saya bagi buat batangan lain. Cantik saya tengok adik I buat. Cantik lah benda ni. Saya bencak kita kalau benda yang kita nak bagi kat orang, kita mesti benda yang kita suka kan. Cantik lah. SpongeBob ada, Patrick ada, Sandy ada, Mr. Crab ada, Squidward ada. Biru ni siapa? Plankton. Ni siapa kan karakter? Snail, Gary. Soalan ni kena ada 2 ke ada 1 je? Satu je sini. Satu je? Di sini buat senang, induktif ke reduktif. Tu je. Simple macam ni, contoh macam ni, nampak? Harimau carnivore, singa carnivore Cikgu Muaz omnivore, Cikgu Aziz carnivore, buaya ialah omnivore, contoh. Puan pengetua ialah omnivore. Conclusion dia, semua guru matematik ialah omnivore.
Apa susah? Jangan tak sebut nama guru, sebut nama kawan-kawan. Sebut nama kelas, sebut nama asrama ke Aspuri ke. Cepat. Last minute. Mana tak. Awak dah out tak dapat. Ni nak dah belum? Tak dapat. Out. Dapat tak? Dah siap? Betul dah siap? Dah siap eh? Siapa dah siap? Syakir, siapa? Dah siap? Belum, alamak. Dua orang dah siap. Baik, kita tengok jawapan dia. Saya tengok. Semua penumpang krus. Ini bukan berkaitan dengan kelas. Ha. Jawapan dia betul deduktif. Baik, Hafiznya. Kacak. Cikgu mana kacak, cikgu mana kacak, cikgu jaga semua kesimpulan kacak. Semua belajar mantra sedang belajar, nazar belajar, kesimpulannya nazar belajar mantra. Okey, jawapan dia apa? Dia dah agak khusus umum. Ha. Apa? Khusus pada umum. Inaktif lah. Nah. Saya rasa yang paling layak dapat setakat ni Hafiz. Awak pilih apa? Ni okey, masih dah habis lah. Hai. Susah game ni Ingatkan game senang. Tak apalah, tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Tak apa, insyaAllah nantilah saya reka game yang lagi best. Siap? Sempat? Sempat? Nak saya baca. Khairul Amin bawah-bawah saya baca. Oh, okey. Sifat Cikgu Muaz periang, pelawak, pemurah. Badan Cikgu Mujahid tak kesadur. Cikgu Aziz yang paling berdisiplin. Semua cikgu pandang sangat berkarisma. Ini macam dia best, tapi dia macam sebab dia tak ada conclusion yang solid tau. Okey lah, boleh. Dia lawak-lawak fun-fun juga kalau tak dapat saya bagi lah. Saya suka fun-fun ya. Pilih. Lain. Siap? Tak sempat. Aduh, dua orang. Salahuddin belajar matna, Faris belajar matna, Najib belajar. Lepas tu makanya semua kaki bangku. Baik, terima kasih Hakim. InsyaAllah kalau kita lagi semester 2 nak habis. Jadi apa yang awak belajar hari ni? Apa awak dapat yang belajar? Didaktif tu. Didaktif apa? Lepas tu awak tahu nak menentukan sahkan. Awak dah belajar yang tadi conclusion. Saya macam mana pun, sebenarnya saya suka buka conclusion ujung sekali. Supaya awak tahu awak belajar kat mana. Sekarang ni awak kat mana? Ujung sekali. Ni. Setiap mata pelajaran, apa-apa topik satu topik, awak rajinkan diri sebelum dan selepas mata pelajaran. Buka ni. Buka peta minda ni. Peta konsep. Kita dah belajar ni semua. Ni kita dah belajar. Sekarang kita belajar ni betul. Iaitu hujah induktif, kuat, menyakitkan. Ni contoh. Hujah induktif sah munasabah. Sekarang ni kita dah belajar yang mana? Kita dah belajar semua dah sebenarnya. Betul. Kita belajar ni hujah induktif sah dan munasabah. Kesimpulan khusus di benda-benda khusus umum. Premis 1. Semua A lah A. Ni bentuk 1. Ini bentuk 2. Betul. Yang ni bentuk 3. Dah habis dah. Jadi ni awak belajar hari ni. Hujah induktif sah dan munasabah. Jadi kalau ikut berkata konsep ni habis. Tapi adalah nanti ada soalan-soalan akibat kat belakang kita akan buat. Okey, faham tak hari ni? Pemahaman okey baik Jadi saya mengharapkan tolong balik ni, revise dan tolonglah buat latihan dalam buku teks. Awak ada buku latihan juga. Saya dah bagi homework. Nanti kita check, boleh Simak, tolong yang tak siap homework. Adli, Akid yang tak sempat ni tak datang. Ar-Rashidi yang salah bagi info. Pada budak asrama ni ketua Boleh? Baik, insya-Allah kita tamatkan kita dan astagfirullah subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Ada soalan? Dah tadi. Insya-Allah, terima kasih. Dah. Boleh beredar.